Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan peneliti yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati, serta rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Pada hari ini, saya ingin bertanya, bila kali terakhir kita memberi salam dengan nada yang benar-benar ikhlas? Tajuk pidato saya pada hari ini ialah satu salam 1000 hati bersatu. Intipati wacana saya yang pertama, salam kecil di bibir, besar maknanya. Hadirin yang dirahmati Allah, salam hanya beberapa patah perkataan, namun di sebaliknya tersimpan doa, hormat dan kasih sayang. Dalam dunia hari ini, kita lebih mesra dengan skrin telefon berbanding manusia di sebelah kita. Kawan duduk di sebelah tidak bertegur. Jiran sebelah rumah tidak bersapa. Inilah realiti kita pada hari ini. Seorang murid baru datang ke sekolah, sunyi, takut dan terasing. Tetapi dengan satu ucapan Assalamualaikum, dia tidak lagi merasa keseorangan. Pepatah Melayu berkata, tak kenal maka tak cinta, dan salam adalah langkah pertama untuk saling mengenali. Intipati wacana kedua, salam menyemai kasih, menghapuskan kebencian. Rakan-rakan sekalian, salam bukan sekadar ucapan. Salam adalah doa kesejahteraan. Dalam hadis Rasulullah SAW daripada 40 hadis Imam Nawawi, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Mengasihi bermula dengan perkara kecil, dan salah satunya adalah memberi salam. Hari ini, media sosial dipenuhi kata-kata kasar, ejekan dan kebencian. Jari lebih pantas daripada hati. Bayangkan jika setiap perbualan dimulakan dengan salam, pasti lebih lembut, lebih damai, lebih manusiawi. Pujangga mengatakan, kata yang baik adalah sedekah. Intipati wacana ketiga, salam membina perpaduan dan keharmonian. Hadirin sekalian, negara kita kaya dengan pelbagai bangsa dan budaya. Namun, apa yang menyatukan kita? Jawapannya ialah nilai, dan salam adalah salah satu nilai itu. Program Sekolah Penyayang menggalakkan murid untuk memberi salam kepada guru dan rakan. Hasilnya, sekolah lebih ceria, hubungan lebih mesra. Kata Bapa Kemerdekaan Tunku Abdul Rahman, perpaduan adalah kekuatan kita, dan kekuatan itu bermula dengan perkara kecil. Peribahasa Melayu menyebut, bagai au dengan tebing, saling menyokong, saling menguatkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita pandang kecil ucapan salam, kerana satu salam mungkin dengan di bibir, tetapi berat nilainya di sisi manusia. Satu salam mampu mencipta senyuman. Satu salam mampu merapatkan jurang. Satu salam mampu menghapuskan permusuhan. Dan satu salam mampu menyatukan 1000 hati. Ayuh, kita jadi generasi yang tidak lokek dengan salam, tidak sombong untuk menyapa, dan tidak jemu untuk menyebarkan kasih sayang. Sebarkanlah salam, dan kita bukan sekadar mendapat kawan, tetapi membina dunia yang lebih aman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.